Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Safa dari program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepejian. Bagi saya, niat dalam pendidikan merujuk kepada kesedaran dan tujuan yang jelas dalam setiap tindakan sebagai pendidik atau pelajar. Ia bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi memastikan setiap pelajaran disampaikan dengan penuh tanggungjawab, keikhlasan dan matlamat yang berpadukan kesejahteraan pelajar. Seperti dalam bahasan kuliah minggu ini, niat yang jelas dapat membentuk motivasi guru dan memberi kesan langsung kepada penglibatan pelajar dalam pelajaran. Kejujuran merupakan asas kepada integriti akademik. Sebagai pelajar dan bakal pendidik, saya percaya kejujuran melahirkan rasa hormat, amanah dan hubungan yang tulen antara guru dan pelajar. Ia juga mencerminkan nilai peribadi yang tinggi dan menjamin bahawa pencapaian kita adalah hasil usaha sebenar. Menurut bahan kuliah, membina kepercayaan melalui kejujuran membantu mewujudkan persekitaran pelajaran yang selamat dan terbuka. Satu pengalaman yang sangat bermakna bagi saya ialah semasa saya terlibat dalam kerja berkumpulan. Salah seorang ahli kumpulan saya mengaku tidak memahami topik tugasan dan meminta kita copy-paste directly dari internet, yang di mana perkara ini tidak bagus dilakukan kerana plagiarism sedang berlaku. Namun, saya mengambil inisiatif untuk mengajak semua ahli berdiskusi dan berbincang untuk membahagikan kerja secara adil dan saksama. Akhirnya, kami bukan sahaja berjaya menyiapkan tugasan dengan jujur, tetapi juga mendapat markah tinggi dan rasa puas hati kerana hasil itu milik kami sendiri. Secara kesimpulan, falsafah pendidikan saya berteraskan kepada niat yang tulus, kejujuran yang tidak boleh diganti, dan usaha berterusan ke arah kumpulan. Saya percaya bahawa dengan memegang nilai-nilai ini, saya bukan sahaja dapat menjadi pelajar yang cemerlang, tetapi juga pendidik yang memberi makna kepada pembelajaran orang lain. Sekian daripada saya, terima kasih.